Ha? Kereta payah tukar ni lah. Tukar benda? 2858. Oi, lain macam. Macam. Abah kawan ni dulu dia chargeman elektrik. Jadi dia sangat excited bila dia dapat tahu kawan nak bawa dia jalan-jalan naik kereta Proton eMAS 7. Jadi ni bila kita cerita dekat dia tentang kereta ni yang memang fully electric vehicle, dia senang nak faham. Dia boleh tanya berapa volt, berapa kilowatt, berapa macam mana nak charge. Semua tu kita cerita dekat dia. Dia macam tu, macam tu. Jadi mudah lah ceritanya dan dia nak merasa naik kereta ni macam mana pergi dia. Jom kita jalan. Dia ada khabar sini. Dia khabar lah benda-benda belaka pasal kereta ni sini. Nak bawa laju ke, nak bawa perlahan ke? Kalau nak isi bateri ni, nak charge dia, tekan je sini. Kita cari dia sini. Dia tulis lah. Dia beritahu, dekat Peramu ada. Dia khabar dah dekat mana ada. Ni dia tunjuk dalam peta ni. Kuantan banyak. Kalau dekat Peramu ni Pekan ni ada satu je. Sini tengok Mazamri ramai. Tak ada jenis nak panas enjin tak ada. Tak payah. Tak payah. Masuk kereta tadi tu, dah start dah enjin. Skill. Minta buat promosi. Cantik ya. Dia bagi pakai je sekejap. Seperti mana yang kamu dengar tu, memang senyap je kereta ni. Sunyi je. Hari ni kita nak pergi makan pagi, sarapan dekat Uber. Sarapan kat mana? Uber. Makan Oppo. Bunyi boleh. Konten kali ni lain sikit sebab kawan bercakap dalam logat pekan weh. Kamu nak sangat kau bercakap logat pekan kan? Kita pergi makan dekat kedai Tok 4 dekat Uber. Jom kita. Okey, yang selalu tanya dalam live tu macam mana abah saya, ni abah saya. Kita nak pergi bawa dia makan dekat Ubay ni. Lepas tu nak menengokkan guna gaya dia nak makan apa. Boleh? Duduk mana? Sini. Sini boleh. Dah abah ni duduk terus lah dah. Okey, nama kedai ni kedai Tok 4. Jom kita tengok apa ada makanan dekat depan tu. Ais kosong. Ais kosong. Makan apa? Makan apa? Dagang, dia nak makan nasi dagang. So, let's go. Dekat sini ada macam-macam makanan. Woi, ada favourite aku. Okay, ini saya punya favourite kuih bakar. Kuih bakar, ada laksam, ada... Assalamualaikum. Macam-macam. Ni ada pulut panggang. Dari rumah banjir je. Ni kalau orang luar tak tahu, ni adalah mi lidi. Mi lidi ni dia serve dalam talam macam ni. So, Oppo ada ya? Oppo ayam ke? Daging ayam ada. Okey, lepas tu kat sini ada roti. Memang sedap lah ya kalau kita sarapan dapat makan roti gini. Ni roti Melayu ya. Lepas tu dapat pula lauk kita makan dengan Oppo, sedap lah. Dan kedai ni memang famous lah ya, menjadi pilihan orang Pekan sendiri dan juga orang luar yang lalu dekat tepi jalan tu untuk singgah sarapan. Jadi ada pelbagai menu. Yang paling penting ada nasi dagang dekat situ dan juga bersama lauk-lauk Melayu kita. Kita ada kurma, ada Oppo ayam, Oppo daging tu apa. Nampak sedapnya. Dan juga kuih-muih kita lah. Pulut, macam-macam kuih. Ada weh yang paling sedap ni, kuih bakar dan juga pulut panggang ni dan juga ini mi lidi yang kau khabar tadi tu.
Ini dia hero sebenarnya, Oppo daging ya. Nampak kalau orang pekat dia masak Oppo, memang daging tu dia potong bongkah-bongkah gitu, besar-besar. Bukan kecil-kecil halus-halus. Jadi memang sedap lah Oppo ni makan dengan nasi dagang boleh, nasi minyak boleh, nasi apa-apalah, lauk-lauk kenduri ke bagai, Allah sedap sangat weh. Nampak lauknya pun dah pun banyak luar. Jadi jomlah kita weh makan. Sedap benar lah kita sarapan hari ni, yuk. Yang ni pula nasi dagang. Ni nasi dagang Ubay lah, famous lah kat sini. Mari dekat sikit. Lagi satu. Lagi satu nak. Nasi dagang. Lepas tu kita dah ada nasi dagang macam ni, kita ambil lah lauk apa yang kita nak. Mana kaya dah? Ni. Ambil sendiri ke? Nasi dagang pekan ni wajib lah kita makan dengan gulai ikan tongkol ataupun ikan air. Lagi satu, kena ada acar. Acar penting. Sihat ke tak? Abah sihat ke tak? Ni abahnya. Dah boleh makan Oppo dah. Sambil makan tu, kawan pun membuat lah live TikTok ni. Bukan apa, ramai sangat orang ni bertanya lah, abah kawan tu macam mana, abah kawan macam mana, dah sihat ke. Jadi bagilah diorang tengok abah kawan ni. Kawan ni bukan selalu tunjuk abah kawan ni dalam sosial media. Jadi bolehlah diorang bertanya sendiri. Sambil makan tu kamu tengoklah sendiri betapa luasnya kedai ni, besar. Banyak kursi, banyak meja, boleh datang ramai-ramai makan dekat sini. Yuk. Tapi memang tempat ni ramai sokmo. Cuma kawan ni awal sikit kot. Belum lagi orang datang beramai. Kawan semenjak duduk di pekan ni semula ni, sukalah dapat makan dekat luar pagi-pagi sarapan tu kan. Bukannya apa, selain kadang-kadang kawan buat live tu, bolehlah juga jumpa dengan orang pekan. Kadang-kadang tu adalah kawan-kawan sekolah, kawan-kawan lama, saudara mara yang memang lama tak jumpa. Waktu ni lah dapat borok-borok pula dengan diorang semua. Kecap orang putih kabak. Kecap weh, bukan kicap. Okay, kita orang dah habis makan dah dekat kedai Tok 4 Ubay. Jadi abah dah masuk kereta dah. Nah, baik. Tengok ni, tengok bawah. So, itulah, terima kasih banyak pada orang yang selalu tanya, selalu mendoakan abah saya. Alhamdulillah hari ni dapat dia keluar makan dekat Ubay, ya. Naik pula Proton Imas. Terima kasihlah banyak-banyak kepada Proton HQ dan juga Proton Imas Malaysia sebab sudi bagi saya bawa kedua orang tua saya pergi jalan-jalan, merasa naik kereta moden macam ni. Seronoklah diorang. Ya, saya ni bukan apa, dapat menyeronokkan diorang pun saya rasa suka hati dah. Alhamdulillah, syukur. Aku makan punya tak senonoh tu. Habis tak senonoh makannya. Okay, bye.